Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, so hari ni kita bersama dengan Modernas Z15 GT. Dengan design dada dia, dengan design daylight dia, lampu dia semua, memang mengancam lah. Inilah super moped kebanggaan rakyat Malaysia. Motor ni sikit hari nanti meletup, mesti meletupnya. Untuk cutting dia guys, memang menarik ya, daripada tepi sampai ke depan, sampailah ke belakang. Lampu dia pun tajam. Memang mari ya. Yang aku suka kulit enjin dia. Dia main enjin siap. Tak payah nak tembak-tembak leka lagi lah. Memang lawa, dengan warna dia pun cantik. Dengan enjin 149.5cc, siap twin cam lagi, 6 speed, horsepower 16.8, torque dalam 13.5. Tak cukup power lagi, tak tahu lah. Untuk depan dia main telescopic fork dengan ada ABS depan, twin port caliper, disc brake, dengan saiz tayar depan 90/80. Dia punya fork tebal fork dia. Alright, ni di bahagian belakang menggunakan disc brake juga, single port caliper, tak ada ABS Tayar bersaiz 120/70. Tapi yang menarik dia punya rim, sport rim dia memang lawa. Bahagian belakang menggunakan monoshock daripada Kayaba. Kita tengok dia punya exhaust. Lawa lah exhaust dah. Suka cap warna ni. Gelap-gelap sikit dia punya grey tu. Mari ya. Okey, untuk sistem kunci dia main dengan keyless. So dia ada dua pattern. Dua pattern, boleh pakai kunci dan boleh pakai remote juga. Untuk kalau remote ni kita kena on dia. Okey, kita on dia. On. Tutup. Lepas tu tak lagi nak on balik, kita tekan balik. Baru boleh on dia. Okey, tutup. Pakai kunci pun boleh juga. Kunci kita letak kat sini, terus kita on je. Tak payah pening-pening. Okey, dah main siap dah. Dengan USB port, USB port Type A ya. Type A, kita tengok di bahagian handle ada button untuk off engine, starter. Yang best dia dekat sini, button belah sini paling menarik sekali ya. Ada untuk lampu high, lampu low, ada button hazard light, signal light, horn. Dia ada untuk button passing light juga. Memang menarik. Okay, jom kita on pula panel meter. Yang ni untuk panel meter dah. Panel meter dah memang lawa, memang lawa. Sebab dia ada merah-merah kat sini. So bila kita on, kita tengok ada jam ni, minyak, untuk gear, RPM, kilometer. So kita boleh check kat sini lah, ada trip A, trip B, button-button kat sini. Dah siap dah. So ada kat atas ada lampu check engine, lampu neutral, lampu ABS. So nyala kat situ lah. Okay, dia dah keluar DRL light. DRL light dah marilah. Memang lawa. Dengan signal light kat tepi ni. Bahagian lampu belakang, tengok lampu belakang dah dengan signal dia. Mari ya. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita payung bunyi tengok. Inilah keadaan lampu depan Lampu depan full LED ya, semua depan sampai belakang semua LED. Okay, ini untuk lampu high beam. Lampu high beam dia kat bawah. Tu lampu high beam dia. Jom kita tengok dari jarak jauh, tengok nampak macam mana. Nice. Okey, ni di bahagian belakang. Kita nak perik tengok lampu belakang dia. Lawa tak lawa.
tengok di bahagian bawah kompartmen seat dah. Seat dia pusing atas macam ni. Tu. So ni bahagian bawah seat lah. Bawah seat. Ni ada kotak angin dia. Tangki berbaloi. Tangki memang besar. Sini ada untuk spare part lah. Kompartmen kecil satu ni. Tempat tudung dia pun mari okey siap ada tali tak gaduh-gaduh kita nak letak motor. Dia dah siap tutup lah. Tangki dia yang best paling besar lah dari motor super moped yang lain-lain. Tangki dia sebesar 5.7 liter. Yang ni memang besar, memang berbaloi. So seat dia not bad, tapi macam keras sikit lah. Seat dia punya cutting ni aku tengok macam kecil sikit lah. Macam badan-badan macam aku ni kurang sesuai lah. Kalau aku naik berkuasa belakang tak pasti lah. Tengah try tengok nanti kita test tengok macam mana keadaan. Untuk kelas dia pun lembut dah. Sangat lembut. Dan throttle respon pun padu. Tengok RPM lah. Macam mantap je. So guys, kau tengoklah sendiri keadaan Modernas Z15 GT. Dari segi depan, tepi, sampailah belakang, memang sangat-sangat lawa, sangat-sangat cun. Rim semua memang menarik. Bahagian cutting tak cakap, bahagian meter pun lawa. Semua lawa. Tengoklah di bahagian exhaust. Exhaust pun garang. So tak ada apalah lagi yang nak kita nak komen. Bagi aku cukup perfect lah untuk Modernas Z15 GT, Modernas Z Suku. So guys, yang mana berminat dengan Modernas Z15 GT ni, hampa boleh datang ke Taikon HQ Datuk Keramat. Boleh jumpa kita punya Mr. Richard ataupun Mr. Aping untuk penerangan lanjut dan untuk harga. Suka tengok lawa sangat motor ni. Kalau ada rezeki boleh kita beli satu. Lawa. Kalau nak komen apa pun, semua perfect, cantik. So guys, tekan saja video ku untuk Modernas Z15 GT ya. So, kita akan jumpa di video test drive, insyaAllah. Okay guys, jangan lupa like, subscribe channel Bob PNG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.